Halo, Assalamualaikum. Ini cerita tentang bagasi, beg ah. Hilang bukan tanggungjawab kami, kata syarikat Buy Express. Aku faham cerita dia. Aku faham bila customer atau pelanggan naik dalam satu mana-mana bas express, dia berharap bahawa perjalanan dia smooth. Perjalanan tidak memberi masalah apa-apa. Jadi bila sampai tempat tujuan, semua beg-beg dia, semua barang-barang dia selamat dan juga aku faham syarikat tidak boleh bertanggungjawab atas keselamatan barang-barang tu seperti mana yang dibawa tu sebab kebanyakan dah memang tertera dalam tiket bas iaitu barang-barang. Even kau naik kapal terbang ke kau naik apa pun adalah melainkan kau letak dekat tempat-tempat yang apa tempat barang bas itu dia. Tapi masalahnya tetap juga ada kalau ianya tidak di label, tidak atau sebagai apa ni tidak ada tagging atau tidak ada apa ni maklumat lanjut. Jadi mungkin barang-barang tu boleh misplace, mungkin hilang, mungkin dicuri sebagainya. Kita tahu naik kapal terbang ke, naik kapal laut ke, naik bas ke, naik kereta api ke, benda ni memang berlaku dan memang bukan tanggungjawab syarikat yang mengendalikan perkhidmatan pengangkutan ini. Kita faham. Tetapi ada satu benda yang aku fikir kita patut bertolak ansur antara dua pihak gitu dia. Dalam tiket bas kita ada satu insurans dipanggil insurans penumpang, betul. Dan juga boleh katakan kapal terbang dan sebagainya, semuanya ada insurans. Jadi apa salahnya kita implement juga satu lagi insurans ialah insurans tanggungan ke atas barang-barang pelanggan gitu dia. Kita setkan dalam insurans tu 10 sen gitu dia. Dalam insurans contoh kalau kita naik bas sekalipun kita ada insurans 10 sen gitu untuk penumpang gitu dia. Jadi kita ada satu insurans pula untuk barang-barang kita 10 sen sehingga nilai barangan maksimum dia boleh cover sampai 10,000 contoh dia. At least kalau kita buat macam tu, aku rasa orang tak ada masalah untuk tambah 20 sen, 10 sen untuk tambah untuk dia punya ni dan juga 10 sen lagi untuk ni dan dimasukkan secara mandatori dalam tiket bas. Dia tak boleh kita buat jadi macam ada pilihan tak payah. Tak boleh. Kalau kita buat pilihan mesti akan ada orang menolak dia kata tak apalah dia. Nanti bila ada masalah dia akan claim something gitu. Jadi kita kena masukkan secara mandatori. Katalah tiket bas tu berharga RM8. Jadi kita jadikan RM8 20 sen contoh dia. Kan? Kita tak nak benda-benda yang macam ini berlaku. Hilang cerita dia. Bila tu okey. Mungkinlah barang dia mahal daripada itu. Tapi at least dia ada satu coverage. Mungkin 10,000. Okey kita bagi dia sebagai insurans. That's yang sepatutnya bagi ada pada bas ni lah. Pengangkutan lah. Tak kisahlah bas ke kereta api ke kapal terbang ke. Kita patut ada insurans untuk bagasi dan juga insurans untuk penumpang sekali masuk dalam sistem tambang tu sendiri. Ini aku punya pandangan lah kan sepatutnya dia orang dibuat macam ni lah gitu dia. Lebih adil dan lebih waras untuk semua orang lah gitu dia. Kan? Tapi tak apalah gitu dia. Benda ni dah berlaku. Memang benda ni paling banyak berlaku. Tambah lagi dalam kes ini dia kata bas ni berhenti dekat satu tempat bengkel sebab cermin depan pecah. Kemungkinan pencurian berlaku masa kat situ ataupun kemungkinan juga ada penumpang yang bawa turun barang cerita dia tapi merembat barang pun ada juga cerita dia. Mungkin kita tak tahu cerita dia. Jadi berhati-hatilah pada semua orang. Jadi macam aku cakap tadi, insurans patut wajib ada pada semua benda ni. Kita patut implementkan insurans wajib bagi penumpang dan barangan dalam pengangkutan awam cerita dia. Barulah selesai masalah cerita dia. Isu-isu ni cerita dia. Okey. Assalamualaikum.